Program pada hari ini bukan sekadar aktiviti membersihkan pantai, malah merupakan usaha bersama dalam memelihara khazanah alam untuk generasi akan datang. Semoga usaha kecil yang kita lakukan pada hari ini memberi impak yang besar kepada kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Semoga semua orang dapat kumpul sampah yang banyaklah untuk hari ini. Ya, semangat. Semangat, okey. Kami daripada pihak Lembaga Urusan Selangor kolek dengan Pusaka Nusantara untuk buat pembersihan di sekitar sepanjang laluan pantai yang ada di sini, dan aktiviti ini amatnya menarik lah. Marilah sama-sama menjaga kebersihan kat mana-mana pun kita berada, terutamanya di tempat awam. Cintailah pantai kita. Yalah, sebab seharian kita duk guna je alam dah. Kena berbakti juga pada alam ni. Spend masa 2 jam, 2 jam seminggu okey dah untuk berbakti ke alam ni. Tu lah. Jangan asyik guna je dah. Guna tak kasih balik. Mana boleh. Orang kata hujung minggu ni sepatutnya duduk depan TV kan, main telefon, main game dan sebagainya kan, bersenang-senang. Tapi sanggup juga datang ke sini, kena panas kan, kena tanah dan sebagainya, kotor dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya untuk adik-adik ini adalah satu terapi yang baik ya sebenarnya. Memang kena panas tu sebenarnya elok tau untuk kulit. Jadi anak-anak adik-adik semua jangan takut kena panas. Ya? Kalau ada mak ayah yang kata jangan ambil tanah, cakap balik. Tanah ni sebenarnya asal kita. Kita nanti jadi saya ingat inilah perkara yang kita perlu teruskan dari masa ke semasa. Syabas kepada Pusaka Nusantara yang Berhad, di pihak Lembaga Urusan Selangor, kita mengalalukan selanjutnya. Kita pun ada sahabat luas yang pandai menari, yang pandai bersilat, yang pandai pukul sajak dan sebagainya, yang pandai masak makanan tradisional. Jadi kami pun kalau ada program-program Pusaka Nusantara nanti nak buat, janganlah lupa ajak kami, kita pun nak masuk. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya, program pembersihan pantai Bagan Lalang pada hari ini telah berjaya dilaksanakan dengan lancar. Bagi pihak kami, PNSB dan LUAS mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua peserta, sukarelawan, urus setia serta pihak-pihak yang telah memberikan kerjasama dan komitmen sepanjang program berlangsung. Setiap sampah yang dikutip, setiap kawasan yang dibersihkan merupakan satu sumbangan bermakna ke arah mewujudkan persekitaran yang lebih bersih, sihat dan lestari. Semoga semangat kesukarelawanan dan kesedaran menjaga alam sekitar ini tidak terhenti di sini saja, malah dapat diteruskan dalam kehidupan seharian serta menjadi contoh kepada masyarakat sekeliling. Sekali lagi, tahniah dan syabas ucapkan kepada semua peserta yang telah bersungguh lumus menjadikan program ini. Semoga segala usaha dan amal kebaikan dilakukan pada hari ini mendapat ganjaran serta keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, saya mewakili PNSB dengan sukacitanya
mengumumkan bahawa program pembersihan pantai Bagan Dalang bagi tahun 2026 ini kini secara rasminya